masak apa tu? Ada yang pernah makan atau tak pernah rasa? Yang mana teringin nak makan tapi tak tahu nak masak? Jom saya kongsikan cara nak masak japchae ataupun Korean glass noodle yang paling mudah. Guna ni je, confirm jadi mudah. Siap ada halal lagi. So tak perlu nak risau. Cara masak pun dia dah bagi tahu. Yang penting 100% buat daripada sweet potato. Kalori pun rendah je. Dalam ni pun dia dah bagi sos, so tak perlu nak risau. Untuk topping dia terpulang ikut atas cita rasa korang. Yang ni saya stir fry je shiitake mushroom. Lepas tu carrot dan bawang holland, daging dan daun kucai. Lepas tu telur ni saya goreng dan saya potong nipis. Untuk bayam saya celurkan dengan garam dan saya toastkan. Untuk glass noodle saya rendam dulu. Lepas tu saya rebuskan selama 8 minit macam dia bagi tahu. Dan lembut saya toastkan dan masukkan ke dalam suju untuk stopkan proses dia. Untuk sos dia kita koyak paket je. Lepas tu kita tuangkan atas gelas noodle tadi. Kacaukan sampai dia sebati elok. Lepas tu bolehlah isi semua topi-topi kita masak tadi. Akhir sekali kita boleh letakkan cili merah ataupun capsicum, roasted bijan dan minyak bijan. Lepas tu kita gaulkan sampai dia sebati. Nak senang guna tangan je, lagi mudah. Bila semua flavor dah sebati elok dalam satu hidangan, makanan siap untuk dihidangkan. Yang mana nak cuba rasa boleh check out dekat Showcase. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan!